Tome baru je launching apps baru which is Gold Now by Tome pada Februari 2026 yang menjadikan Tome first jewelry company dekat Malaysia yang ada apps yang membolehkan member-member beli emas serendah 0.1 gram. Yes, betul. Tome yang you selalu nampak dekat mall-mall tu ada lebih 60 cawangan dekat Malaysia ni, and also you dah boleh download dekat App Store and Google Play Store dengan guna referral ini. So basically apps ni syariah compliance. Setiap belian yang kita beli ada backup dengan emas fizikal yang disimpan dalam vault di Tome. So this is very strategic move daripada Tome sebab daripada traditional jewelry store, sekarang ni dia dah berganjak kepada digital yang mana orang boleh beli sikit-sikit and terus redeem balik dekat cawangan Tome. So, digital ada, physical pun ada. And of course, Tome kan, siapa je tak kenal. Senang nak berurusan and then design dia pun cantik. And sekarang ni, dia dah ada apps yang membolehkan sesiapa nak beli serendah 0.1 gram. Sebelum ni mungkin kita takut nak masuk Tome sebab nampak harga dia mahal ataupun lalu dekat mall tiba-tiba nak masuk tapi macam tak ada duit, tak naklah masuk. So, sekarang ni dah ada apps, semua orang boleh register free and dah boleh mula serendah 0.1 gram. Cukup je 1 gram, you dah boleh redeem emas fizikal. And the best part dekat Gold Now Tome ni sebab you boleh generate income. So, you boleh jadi partner Gold Now Tome and start generate income bila you refer you punya referral code dekat orang lain. So, basically kita ni macam promote Tome. Kalau dia takut nak masuk kedai tu, kita pimpin tangan dia masuk kedai, and once dia dah sampai kedai tu, depends lah dia nak beli ke, dia just nak register for free ke, terpulang. As a partner, you pun akan dapat reward in gold. And Tome ni dah ada sejak zaman sebelum ibu Nini lahir lagi, and dah 50 tahun dalam industri emas. Pergi je mall, you nampak Tome. And kalau you nak simpan emas tapi takut nak simpan dekat tempat lain, you boleh pergi download apps Gold Now sekarang. Sebab yang pertama, it's a listed company. You boleh nampak financial report dia semua. And yang kedua, dia memang jewelry company yang mana dia dah ada sejak 50 tahun lebih. And yang ketiga, dia ada trustee account which is dia protect your fund dalam account Gold Now. And yang keempat, you boleh redeem bila-bila masa, pergi je dekat cawangan Tome. So bagi orang yang baru nak berjinak-jinak simpan emas 18 tahun ke atas, you dah boleh download apps and also dah boleh beli sikit-sikit sebagai satu tabiat untuk beli emas. Tak payah pun tunggu kaya baru nak beli lamsam, you dah boleh beli sikit-sikit. Disebabkan ini dah post 2 video dalam TikTok Nini and ada ramai orang tanya soalan, so jom jawab dekat sini. Soalan yang pertama adalah apa beza beli direct kedai and apps? So basically kalau you beli direct kedai, you kena ada duit yang lamsam. Tak ada masalah, you pergi kedai, beli je. Tapi kadang-kadang ada setengah orang dia takut nak masuk kedai sebab dia tak cukup modal, tapi dia ada keinginan nak beli emas. So that's when apps datang membantu, yang mana you download for free, you duduk rumah pun dah boleh membeli, and bila dah cukup grammage, you dah boleh redeem pergi ke cawangan Tome. So tu beza dia daripada segi modal. And kalau you kekurangan modal, you boleh guna apps, beli sikit-sikit, accumulate gold and redeem terus dekat cawangan Tome. Yang kedua, patuh syariah ke? Ya, betul. Apps Tome syariah compliance yang mana setiap belian you akan dapat emas. Yang ketiga, berapa minimum belian? You dah boleh beli serendah 0.1 gram. So kalau ikutkan harga emas hari ni, RM600 per gram. So basically, harga 0.1 gram lebih kurang RM60 plus minus. Ikut kepada harga semasa. Yang keempat, soalan yang paling popular adalah apa beza PG dengan Tome, Public Gold. So untuk jawab soalan ni from a security point of view, yang pertama sekali, Tome is a public listed company yang mana dia ada 50 tahun pengalaman dalam industri emas di Malaysia. Ada 60 lebih cawangan di Malaysia. So it's very trusted company yang memang ada pengalaman dalam emas with a strong financial statement. So you boleh tengok dia punya financial report di dalam Bursa Malaysia. With a strong financial position yang mana yang tu you boleh search dekat Google. Compare dengan Public Gold, dia Sendirian Berhad Company. So, kalau you simpan dekat Tome, kerisauan tiba-tiba satu hari company tu tutup kurang sebab Tome is a listed company. Yang kedua, fund yang you simpan dekat Tome ada trustee account. And emas yang you beli disimpan dalam vault Tome yang 100% diinsurankan. Yang mana selamatlah kalau you simpan duit ataupun emas dalam apps Gold Now. Itu adalah perbezaan daripada segi security point of view. Soalan yang kelima, wajib ada referral code ke? Jawapan dia ya, wajib letak referral code. So this is the referral code untuk sesiapa yang nak register. Register free of charge, kemudian you kena verify, upload KYC and dah boleh beli emas dalam apps.
Yang keenam, non-Malaysian boleh register ke? For now, hanya Malaysia sahaja. Non-Malaysia tak boleh register lagi. So that is basically it tentang Gold Now Tome. And ni adalah antara emas yang Nini redeem daripada apps Gold Now. Ni dah redeem 2 kali. First is masa dia launching Februari hari tu. And seterusnya Nini terus beli dekat apps. And sebelum raya Nini pergi redeem lagi. So jom Nini tunjuk macam mana rupa dia. So ni adalah emas daripada Tome. So, bila buka, this is the gold. Emas 999.9. 1 gram. Dan yang ini Nini try beli yang jenis macam ni. Sangat-sangat mudah proses dia. So, very recommend kalau dah cukup, you boleh redeem terus emas. So, that is basically it tentang Gold Now by Tome. So, jom kita recap apa yang kita dah cakap tadi. Good news untuk semua penyimpan emas, penggemar beli emas sebab jewelry company Tome dah ada apps yang boleh beli, simpan and accumulate gold dari apps serendah 0.1 gram. So this is the first jewelry company yang ada this opportunity. So you tak payah risau sebab siapa je tak kenal Tome. Dah ada dalam industri emas 50 tahun and ada lebih kurang 60 cawangan di sekitar Malaysia. And yang kedua, belian emas kita patuh syariah. Setiap belian yang you beli, dia disimpan dalam vault. And emas ada insurans. So you tak payah risau sangat kalau apa-apa terjadi dekat company, it's a public listed company. Susah untuk dia tiba-tiba hilang macam tu saja. Sebab you boleh baca dia punya financial report semua online. So Nini rasa apps Gold Now ni sangatlah memudahkan semua orang, especially untuk orang yang baru start nak beli emas, beginner ataupun dah lama beli emas, nak tempat yang lebih secure, boleh nampak depan-depan kedai dia. So you boleh pilih Gold Now Tome. And unique selling point dia sebab dia physical plus digital. And now dia nak beralih ke digital untuk membolehkan orang ramai beli melalui telefon. It's a very full ecosystem, dah lengkap. Future kita pun tak tahu apa lagi plan-plan Tome sebab it's a very big company. Dia akan buat something big soon. So, untuk orang yang nampak benda ni as peluang, grab sekarang. Kalau untuk orang yang nampak benda ni as a business, joinlah as a partner. Sebab dia boleh generate income untuk you. Satu lagi, bila you dah banyak sangat emas physical and takut nak simpan dekat rumah, Tome pun ada safe deposit box. Yang mana you boleh simpan aset you dalam safe deposit box tu, dalam vault Tome. Yang tu pun Tome ada sediakan juga. Nama dia My Jewel Box. So, lepas dah download, dah register, boleh contact Nini untuk masuk private group. Bagi sesiapa yang nak tengok dulu info-info tentang Gold Now Tome, boleh join group ni. Nini sediakan link dekat bio and dekat komen bawah. Siapa-siapa yang minat nak simpan emas dekat Gold Now Tome, jangan lupa join group tu. And register sekarang. Bye, annyeong. Jumpa dalam episod seterusnya. Bye-bye.